Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأبيه فأحبه. قال: فيحبه فيبجيل لم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pengurusi kepada surau ini, teman saya saudara Fairuz, bersama dengan sahabat-sahabat dan teman-teman mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala ini, kepada jawatan kuasa beliau, muslimin muslimat, jawatan kuasa muslimat, anak-anak tahfiz, guru-guru tahfiz, mudir-mudir tahfiz, teman-teman anak karya di sini, section 33 di Kemuning Utama ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada satu bangunan dalam dunia, pencakar langit yang tinggi sekali, Burj Khalifa, kemudian pencakar langit nombor 2 tinggi dalam dunia sekarang ialah Menara 118 di tempat kita ni. Kalaulah ada pencakar langit yang betul-betul menyentuh langit pun tak sama nilainya dengan surau yang kecil namanya surau Al-Firdaus ini. Satu lagi, kelab besar macam mana pun, hatta istana besar macam mana pun, ada istana dalam dunia ni ratusan bilik, tuan-tuan, ratusan bilik. Besar macam mana pun istana itu, hatta katalah istana itu dibuat daripada emas berlian seluruhnya, lantainya berlian, roofingnya berlian, dindingnya berlian, tapi itu tidak sikit, bau 1,5%, bau 1% agaknya daripada kehebatan bangunan yang sedang kita berada di dalamnya, namanya surau Al-Firdaus. Saudara-saudara, semua itu sama ada kelab, sama ada kelab golf, sama ada kelab for amusement, entertainment, sama ada kelab untuk persatuan, dan juga hotel-hotel yang besar, yang mewah-mewah di mana-mana pun. Seluruh dunia ni campurkan mereka, tak sama nilainya dengan surau kecil Kemuning Utama ini, namanya surau Al-Firdaus. Apa sebab? Bangunan-bangunan tersebut kemungkinannya tidak ada malaikat Allah. Dia kalau ada setitik minuman keras berada dalam bangunan, mana-mana bangunan, malaikat Allah tidak datang berziarah ke tempat itu. Surau Al-Firdaus, saudara, is a building free of those kind of sins. Those sins, tak ada sin, tak ada setitik pun
ayat-ayat tersebut ada dalam surau ini, di tepi surau ini, di dalam surau ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan, di antara tempat-tempat bangunan-bangunan yang malaikat memanggil malaikat, jom, 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 jom. Mari kita ramai-ramai raikan rumah Allah. Ramai-ramai kita menyambut amin. Tadi imam, tuan-tuan, imam membaca waladhdallin, dia sebut amin. Tuan-tuan sebut amin. Ada ulama yang mengatakan amin kita disambut oleh malaikat-malaikat yang bersama dengan kita. Dan bukan itu saja, amin kita disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Siapa penduduk langit? Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. What is the numbers of malaikat? Nobody knows the number of malaikat, jumlah malaikat. Tapi ada ulama mengatakan satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat. Berapa titik hujan? Boleh dikira tak titik hujan sejak dunia dicipta oleh Allah? Begitulah banyaknya malaikat, begitulah gembiranya malaikat antara mereka untuk datang ke satu tempat namanya Surau Al-Firdaus. So tuan-tuan, dalam Al-Quran disebut innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Orang yang akan memakmurkan rumah Allah. Ni surau. Orang yang beriman, yang percaya kepada akhirat, hari akhir. Jadi saudara datang, saya datang, dia datang daripada Taman Tun ni, dari dekat. Alhamdulillah hari ni kurang jam. Kalau tidak saya bercinta nak datang di kawasan ini ni. Jam, ya Allah. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebut? Inilah rumah Allah. Dan rumah Allah ini mesti ditadbir mengikut kehendak Allah. Dengar ni. Rumah Allah mesti ditadbir mengikut kehendak Allah. Allah hendak orang yang mentadbir ni suci, badannya suci, kepalanya suci, otaknya suci, yang lebih daripada itu hatinya suci. Dulu saya exco, tuan-tuan tahu kan, saya exco kanan Kerajaan Negeri Selangor kan. Saya ahli Dewan Undangan Negeri, saya ahli Parlimen dulu kan. Jadi saya jaga ustaz waktu tu kecil lagi kot. Saya jaga semua masjid, semua surau, semua madrasah, semua ustaz saya jaga. Semua kapal saya jaga. Semua sekolah agama saya jaga, semua sekolah rakyat saya jaga. Sebagai exco. Jadi saya tahu, tuan-tuan nak sebut masalah masjid, masalah surau. Tak maaf lah tuan-tuan, tak maaf bahasanya, dalam pokok saya lah tuan-tuan. Bergaduh antara imam dengan Bilal. Bergaduh di antara pengurus masjid yang namanya pengurus dengan ketua imam. Betul tuan-tuan. Akhirnya kebanyakan masjid itu diambil alih oleh Jais. Dato' saya mentadbirkan surau masjid Negeri Selangor ni, jadi exco kanan Kerajaan Negeri Selangor. Allah, dengan cerita ni saya malu lah tuan-tuan, malu saya. Bilal pinjam duit, ambil duit daripada dia tabung nak mengawinkan anak, sampai anak dah beranak pinak tak bayar pun. Macam mana tuan-tuan? Apa jenis manusia? Saya kata tadi, manusia yang nak mentadbir rumah Allah ni, surau ke masjid ke, suci. Apa dia? Badannya suci. Apa dia? Kaki tangannya suci. Apa dia lagi? Otaknya suci. Apa lagi? Hatinya suci. Selagi tak ada ni tuan-tuan, terutama hati yang suci ni, bergaduh je lah. Bergaduh. Kita nak dapatkan akhirat, nak dapatkan syurga, inilah tapak syurga. I must tell you, this is the very foundation of syurga. This is the platform of syurga. Tapi dalam keadaan nak mendapatkan syurga, mentadbir rumah Allah yang menjadi platform, yang menjadi kilang kepada syurga,
Kita tak jaga hati, tak jaga cium, tak jaga lidah, tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga fikiran. Ni saya cerita umum, saya bukan cerita sini. Umum ni, pasal saya tahu seluruh Selangor saya jaga. Macam mana tuan ni? Orang yang belum lupa nak jadi tuan kuasa surau, dia tak datang surau pun. Jaranglah tuan-tuan, tak maaf saya kata, pengerusi bila saya datang, saya tidak malam tuan-tuan, tidak malam perempuan, saya tidak malam bicara, tidak malam. Jarang pengerusi tuan datang duduk daripada awal hingga akhir. Jarang. Malam semalam betul-betul selayang indah, memang duduk daripada awal hingga akhir. Cik Jamaluddin, engineer Jamaluddin, selayang indah. Jarang. Saya tanya-tanyakan, saya nak berkenalan dengan apa ni? Saya nak berkenalan dengan pengurusi, saya berkenalan dengan Nazir. Nazir tak ada. Nazir pergi Turki. Nazir demam. Betul tuan-tuan. Kita ni berlumba-lumba nak memegang jawatan, kononnya jawatan itu diiktiraf oleh masyarakat. Kita nak memegang jawatan namanya pengurusi, setiausaha, bendahari, jawatan kuasa. Tapi saudara, hati kita tidak di surau. Hati kita tidak di surau. Hati kita ialah kepada publicity, popularity. Hati kita pada popularity. Tuan-tuan ya, kalau nak popular ni, saya ahli parlimen tuan ni, puan-puan. Saya adur, saya exco, saya PTD, saya pegawai takbir dan diplomatik. PTD ni dalam Malaysia ni, tuan-tuan, yang paling tinggi sekali ialah PTD. Ketua Dewan Negara PTD, KSU adalah PTD, ketua-ketua jabatan yang besar-besarnya adalah PTD, DO adalah PTD. Saudara, apa yang saya nak sebutkan, kalau saya tidak ada tuan-tuan, tidak dekatkan diri saya kepada masjid, perempuan, saya nak cerita macam ni. Ayah saya imam, ayah saya guru Quran, ayah saya guru agama kampung, mak saya guru Quran. Ayah saya wajibkan anak-anak dia 8 orang, saya nombor 4, mesti sembahyang di masjid. Dan saya mula sembahyang di masjid sejak umur 6 tahun. Ustaz, saya mula sembahyang masjid sejak umur 6 tahun. Tak tahu Ustaz, 6 tahun di mana? 6 tahun di masjid. 6 tahun tuan-tuan, 6 tahun di masjid. 6 tahun dah tahu imam, 6 tahun tahu Bilal, 6 tahun tahu angkat tangan mengaminkan, 6 tahun tahu apa dia tahlil, 6 tahun tahu tuan-tuan apa dia Maulid Rasul, 6 tahun dah pernah dengar apa dia Isra Mi'raj, 6 tahun. Dan minta maaf tuan-tuan dan puan, dalam hidup saya, antara yang tempat yang saya tidak tinggal saban hari, surau dan masjid lah. Saban hari insyaAllah. Sebab itu tuan-tuan ya, balik kepada rumah Allah dia tadi. Saudara, antara 7 kurban manusia bila dia mati nanti di akhirat, di padang mahsyar, ada 7 kumpulan manusia yang tak sebutkan, saya tak sebutkan ketujuhnya, yang berada di naungan arash, dia berada di bawah naungan arash. Apa dia arash? Arash ialah takhta, arash ialah the throne of Allah Subhanahu Wa Taala. Itu arash. 7 kumpulan manusia yang berada di bawah naungan arash, yang ketika itu tidak ada naungan lagi melainkan arash Allah. Ada orang peluhnya sampai buku lali. Tuan-tuan bayangkan, matahari berapa jengkal daripada kepala? Cik Firdaus, matahari berapa jengkal daripada kepala? Sejengkal tuan-tuan, sejengkal. Tuan-tuan tak percaya? Rukun iman. Matahari sejengkal daripada kepala, ada manusia yang peluhnya sampai buku lali. Ada manusia yang peluhnya sampai lutut. Ada manusia yang peluhnya sampai pinggang. Ada manusia yang peluhnya sampai baras bau, bergantung kepada amalnya dalam bermasa hidup di dunia. Dan ada manusia yang peluhnya sampai paras rambut.
Ada pula manusia yang memekik melolong, berenang dalam lautan peluh. Berenang dalam lautan peluh. Ada manusia tuan memekik melolong, berenang dalam lautan peluh. Dalam pada itu ada 7 kumpulan yang berada di bawah singgasana Allah. Orang memekik melolong tuan-tuan, mereka semua seronok di bawah arasy Allah, di bawah pancaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Nak jadi jawatan kuasa ni, minta maaf, kena ada rasa rindu kepada masjid. Kalau rindu kepada jawatan, saya nasihatkan, berhentilah. Betul, serius. Tuan-tuan mesti ada rasa rindu kepada masjid. Rindu melihat masjid, rindu tengok tiang masjid, rindu tengok mihrab masjid, rindu kepada imam, rindu kepada Bilal, rindu kepada pengurusi, rindu kepada jawatan kuasa, rindu kepada anak-anak karya, rindu kepada ahli-ahli karya, rindu bacaan imam, rindu selawat, rindu. Puan-puan ada rasa begitu? Puan-puan fikir suami kita ada kerinduan yang begitu? Sebab itu puan-puan, Allah dah buka peluang kepada kita. Berapa persen orang yang Allah pilih mentadbir masjid dan surau? Not even 1%, not even 1% of total population. Selangor punya population about 2.3 million agaknya. Berapa orang yang mentadbir masjid, mentadbir surau? Sikit. Allah pilih kita, tuan-tuan. Bukan orang atas pilih kita, bukan DO pilih kita, hatta bukan istana pilih kita. Allah pilih kita. Allah pilih kita. Allah gerakkan hati-hati manusia. Masjid di Selangor dah ada pemilihan. Keputusan sudah dibuat. Surau-surau akan berikutnya akan berlaku pemilihan. Saudara, ada setengah-setengah surau betul-betul macam pilihan raya. Macam pilihan raya. Yang nak bertanding pergi rumah ke rumah, belanja kawan, belanja betul lah tuan. Apa pemikiran dia? Cara tu saja pun malaikat tidak bersama dengan dia. Cara itu saja pun apa usahanya itu tidak masuk dalam lingkungan ibadah. Cara itu menjadikan mereka terkeluar daripada mereka yang akan dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan Islam, balik kepada mentadbirkan masjid, surau dan sebagainya. Saudara, kita cerita tentang persaudaraan Islam. Saya diminta bercerita tentang ukhuwah Islamiyah. Tadi tuan-tuan, saya bacakan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman. Ini Allah panggil Jibril berfirman, sesungguhnya aku mencintai Polan, si Polan, aku mencintai si Polan. Katakanlah mencintai, sesungguhnya kata Allah, aku mencintai, katakanlah Fairuz. Apa dia kata? Maka cintailah dia. Dia kata kepada Jibril, Jibril, aku nak cinta, aku mencintai Fairuz. Jibril kata, engkau cintailah dia. Jibril kata, aku mencintai Fairuz. Apa dia kata lagi? Lantas Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru di langit. Jibril menyeru di langit. Apa kata Jibril? Sesungguhnya Allah mencintai Polan ni tadi, Fairuz. Maka dia minta, cintailah dia. Jibril kata, wahai manusia, cintailah dia. Allah dah pilih kita nak mentadbir masjid ini, cintailah dia. Sayang dia, kasih dia. Jangan kau tembak dia, jangan backbiting dia, jangan backstabbing dia. Tuan, ini cerita ni bukan, ini bukan saya buat-buat ni. Apa dia kata? Sesungguhnya Allah mencintai Polan itu, maka cintailah dia. Lantas penduduk langit pun mencintai. Lantas tuan-tuan,
Fairuz tadi, seluruh penduduk langit mencintainya. Tuan-tuan bayang, seluruh penduduk langit mencintainya. Apa dia kata lagi? Kemudian dia diberikan penerimaan di muka bumi. Oleh kerana tuan-tuan seluruh makhluk mencintai dia, maka dalam bumi pun dia diterima oleh Allah sebagai manusia yang paling unggul di permukaan bumi. Saudara, saya sebutkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nak bagi tahu diri saya, nak bagi tahu sesekala bahawa masyarakat di Seksyen 33 ini patut bersyukur kepada Allah. Sudah syukur tak habis dia syukur. Sebab ada surau yang sudah tertebus selama 14 tahun yang lalu. 14 tahun ni? 14 tahun yang lalu. Tuan-tuan cuba bayang kalau tak ada surau ni. Tuan-tuan bayang tuan-tuan tidak bertemu waktu maghrib. Tuan-tuan dengar azan daripada tempat yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di tempat tuan-tuan tak ada seruan Allah Maha Besar. Tuan-tuan cuba bayangkan. Tuan-tuan cuba lihat. Had this surah was not created, then you would be hearing from some other surah in the masjid, laungan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, but not in this area. Macam tuan-tuan rasakan? Seruan minta roti canai banyak, seruan minta tosi banyak, seruan kita minta tuan-tuan nasi paprit banyak. Betul? Tapi seruan Allah itu besar, Allah itu maha agung. Kalau tidak ada di surau, kalau surau ini, surau Al-Firdaus tidak ada di Seksyen 33 ni, kemuni utama ni, apa jadi kepada kita? Dalam keadaan ada surau pun tuan-tuan, macam-macam kejadian berlaku. Saya teka-teka aja. Anak kita tak nak ke surau, anak kita tak nak baca Quran, anak kita tak nak agama. Ada anak-anak tuan-tuan, anak tuan-tuan pergi ziarah anak-anak tahfiz ni. Ada anak tuan-tuan dengan perempuan ziarah, ada 3 mak tahfiz kat sini. Tuan-tuan ada ziarah mereka. Saya nak tanya tuan-tuan, have you ever visited them? You paid a visit to them? Kalau tidak, macam mana? Ada setengah daripada tuan-tuan tak tahu pun. Ya ke ada 3 mak tahfiz? Aku tak tahu. Masya Allah. Perempuan ni, antara mak tahfiz saya yakin ada anak yatim. Menziarah mak tahfiz satu pahala besar. Dalam tu ada anak yatim duduk sebelah dia. Tuan-tuan apa dia? Mengusap-ngusap rambutnya. Itulah ciri-ciri ahli syurga. Tuan-tuan buat, perempuan buat. Perempuan pernah buat goreng mi sikit, lebih sikit, dalam 30 kantung-kantung kecil tu, beg-beg kecil plastik, bagi pada anak-anak ni. Pernah buat? Tuan-tuan pernah buat? Pernah bagi tahu? Kita buat sikit lah, katakan gorenglah mi hul sikit. Selalu kita goreng mi suku kilo. Hari ni kita goreng 1,5 kilo. Bagi letakkan plastik kecil-kecil. Anak kita pergi mahat tahfiz ni, bawa jumpa murid buat. Allah, malam tu juga tuan-tuan, dia sembahyang hajat untuk kita. Betul tuan-tuan. Saya ada mahat tahfiz besar, namanya IQKL, 267 orang pelajar-pelajar. 267 banin dan banat di Taman Tun Dr. Ismail. Tan Sri Syed Mustafa Bukhari binakan bangunan 7 tingkat Ustaz. 7 tingkat Ustaz di Taman Tun Dr. Ismail. Jadi saya tahu macam mana kita run mak tahfiz. Balik tuan-tuan, kalau perempuan tuan-tuan ada mak tahfiz kat sini, tak tahu pun, tak tinggal nak tahu pun, tak ambil tahu pun, tak ziarah pun, tak jumpa mudir pun, tak jumpa ustaz pun, tak jumpa budak-budak tahfiz pun, nak jadi apa kita ni? Macam mana tuan? Hero kita pergi, Lotus kita pergi, apa lagi? Econ Safe kita pergi, apa lagi dekat sini? Giant kita pergi, mak tahfiz kita tak pergi. Macam mana tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan fikir? Jadi tuan-tuan, balik,
Saya tadi kata awal-awal tadi, untuk kita masyarakat di sini tuan-tuan, harmoni masyarakat di sini dalam hubungan kita dengan surau Al-Firdaus, ingat tak tadi, beberapa kesucian perlu ada pada diri kita. Suci badan, saya tak pernah ceritalah. Tuan pakai sabun apa ke, tuan pakai shampoo apa ke, saya tak mahu sebut tu lah, masing-masing lah. Tuan pakai odor-odor ke. Tapi saya nak sebut satu lagi, tuan-tuan, nampak ni, kesucian akal fikir ni, akal fikir. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, nampak, fikir aku, otak aku, akal aku ada tak disimpulkan dengan kebajikan, keharmonian dan kebesaran, kehebatan nak membangunkan surau dan masjid lepas ini? Ada tak? Kalau tak ada, Allah, ya Allah, tuan-tuan muda-muda daripada saya, tuan-tuan, saya tengok kat sini ramai orang muda lagi lah, kan, 40-an, 50-an lah, kan, yang tua-tua, Haji Ismail, Bilal tadi pun saya ingat muda jugalah, walaupun nampak tua tapi muda lah. Kan, tak ramai je ni, kita tengok ramai 40-an, 50-an 40-an, 50-an ni, tuan-tuan, kalau tak ada kesucian otak terhadap agama, you are heading for a big trouble in your life. Big trouble. Perempuan, kalau umur dah 40-50, tak ada fikir agama, umur 40-50 tinggal sembahyang macam biasa, tinggal sembahyang tak kata apa pun, tak rasa apa pun, tinggal sembahyang tak rasa apa pun, dengan azan tak rasa apa pun. Subuh macamnya, mana imam tadi? Subuh ustaz, subuh dalam keadaan biasa, subuh dalam keadaan biasa. Berapa orang datang sini subuh? Tolak khidmat Al-Tahfiz sini, lokal sini, berapa orang datang? 10-15. Nah, angka 10 tu tuan-tuan ingat justified. Angka 10 tu Allah boleh terima. Angka 10 tuan-tuan mewakili Seksyen 33, Kemunik Utama, 10 orang. Kalau hujan berapa orang tak? Kalau hujan tak hujan, dia cerita hujan ni. Tadi yang biasanya 10-15, tapi kalau hujan 4 orang. Perempuan tak malu ke dengan Allah? Bukan malu dengan Hasan Ali, malu dengan Allah. Aku sehat, aku makan malam, aku boleh tidur, aku dengan isteri, aku ada anak, aku ada rumah, aku ada kereta, aku ada motosikal, aku ada basikal, aku ada tenaga, tapi aku tak masuk manusia yang memakmurkan rumah Allah, namanya surau Al-Firdaus. Macam mana tuan? Antaranya suami kita. Macam mana? Inilah tuan-tuan kena fikir, tuan-tuan. Saya dah tak ada, bukan nak kritik tuan-tuan, tak ada. Dakwah ni, prinsip dakwahnya ada dua, tuan-tuan. Prinsip dakwah yang dibawa Nabi Muhammad SAW ni ada dua. Satu namanya Bashir. Bashir, beri mereka khabar gembira. Bashir. Satu lagi Nadhir. Bashiran wa nadhira. Bashir, bagi khabar gembira kepada mereka, cerita syurga. Nadhir, cerita neraka dengan mereka. Kamu kena cerita dua-dua, syurga dan neraka. Macam mana tuan-tuan? Saya tak cerita neraka lagi ni, saya bawa cerita syurga je ni. Nanti sekali-sekali bila saya datang nak cerita neraka pula. Betul lah tuan. Selagi kita tak tahu neraka, tak pernah sebut neraka. Bila rumah perempuan, saya nak tanya perempuan ni, bila rumah perempuan, suami atau anak-anak atau perempuan sendiri cerita tentang syurga neraka dalam rumah, bila? Syurga neraka cerita waktu makan ke, selepas makan ke, sebelum tidur ke, hari Sabtu ke, hari Ahad ke, tapi ada dalam rumah tu sesuatu daripada bapa atau anak-anak bercerita tajuknya syurga dan neraka. Ada? Kalau tak ada, macam mana kita orang Islam? Orang Islam tak cerita syurga, Islam macam mana? Islam tak cerita neraka, Islam macam mana? Kuat sangat ke saya tahu? Firdaus, Farus, kuat sangat? Volume kuat sangat? Puan rasa fikir ke telinga macam mana ke?
Tak ada, okey. Tuan-tuan ya, sebab itu sebagai pendakwah kita mesti gunakan yang Allah bagi kepada kita, ilmu sikit ilmu. Jahil banyak saya ni, ilmu sikit nak sampaikan. Dalam menyampaikan itu ada dua prinsip, basyirah wa nadhirah, bagi khabar gembira kepada mereka dan bagi juga ancaman-ancaman Allah kepada mereka. Khabar gembira kepada mereka ialah yang kita mendiami kawasan itu, dan khabar gembiranya ialah ukhuwah, khabar gembira. Cinta kepada perpaduan, khabar gembira. Cinta kepada keharmonian, khabar gembira. Apa khabar duka, apa khabar duka citanya? Bashir wa nadhir. Apa khabar duka citanya? Berpecah belah. Apa khabar gembiranya? Kita backbiting, kita backstabbing. Apa khabar yang tak gembiranya? Kita cakap, kita tak buat. Apa khabar gembiranya? Kita komen-komen, tak datang surau pun. Ramai orang bagi tahu saya, doktor, cuba sebut saja. Orang yang komen-komen bising-bising tak datang surau pun, doktor. Macam mana tu? Dia tak datang surau pun. Suara dia lebih laju daripada yang datang ke surau. Jadi, sebab itu tuan-tuan, kesucian, kejernihan hati. Nak mentadbir bersama-sama tuan-tuan, nak dapatkan satu suasana ukhuwah, harmoni, hati di hati. Islam ini ada tiga komponen ilmu. Satu ilmu namanya akidah. Akidah ni nama ilmunya tauhid. Dan wajib belajar tauhid, wajib mendengar tauhid, wajib duduk majlis ilmu cerita tauhid, wajib jumpa ustaz cerita tauhid, wajib panggil ustaz datang ke rumah untuk cerita tauhid bersama isteri anak-anak, wajib. Yang kedua ialah syariah, ilmunya fiqh. Tauhid, fiqh. Yang ketiga akhlak, ilmu untuk akhlak itu namanya tasawuf. Jadi tauhid campur fiqh, campur tasawuf bersamaan dengan fardu ain. Fardu ain wajib. Tuan-tuan, saya nak ulang. Fardu ain yang biasanya diberikan di rumah Allah ini namanya surah Al-Firdaus, kehadiran. Tuan-tuan yang memberi dan hadir ini wajib. Siapa yang berani menafikan ilmu itu tidak wajib? Wajib. Tak datang, dosa besar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu, khususnya ilmu fardu ain, adalah wajib fardu bagi laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Macam ni nak mati tak ada ilmu, tuan-tuan? Macam ni nak mati umur dah 50, baca Quran tak boleh lagi. Umur 50 tuan-tuan, kalau kita tanya tentang berapa jenis khunnah pun tak boleh jawab lagi. Berapa jenis idgham tak boleh jawab lagi. Apa dia idgham mutamassil lain tak boleh jawab lagi. Macam mana? Macam mana Quran? Apa dia iqlab? Boleh jawab tak? Apa dia mawajib mutasil? Boleh jawab? Minta maaf lah tuan-tuan, saya bukan nak menakut-nakutkan kita ni. Tak ada. Inilah dia surau ni. Hari-hari aku ada kuliah. Selang 2 hari ke selang sekali? Hari-hari, selang 2 hari. Mana seminggu ada 3 atau 4 kuliah. Seminggu 3 atau 4 kuliah. Bila lagi nak datang tuan-tuan? Saya all the way ni datang ni. Minggu lepas saya ada di Pulau Pinang, saya ada Sungai Bakap, saya ada dekat Sungai Dua, saya ada dekat Bertam. 3 hari 2 malam. Betul tuan-tuan. Kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Umur 79. Perempuan umur saya 79 tahun. Saya bukan nak mengangkat diri saya ni. Tak ada. Tapi saya nak syurga tuan-tuan. Saya nak syurga.
Tuan, saya nak syurga, Tuan. Saya boleh duduk rumah, tapi rumah syurga tak datang menggolek, puan-puan. Syurga tak datang menggolek. Kita kena cari syurga. Kita kena cari liku-liku syurga. Kita kena bawa kereta untuk kita ikut ke jalan-jalan syurga. Kita kena korbankan, tuan-tuan, harta benda kita untuk dapatkan syurga. Korbankan tenaga, kekeringat kita untuk dapatkan syurga. Nanti saya nak cerita tu tadi hujung ni. Saya sedang siap pun membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah, Kampung Lebu, Bentong, Pahang Darul Makmur. Nanti saya nak cerita sikit hujung nanti. Boleh? Sikit je hujung tu. Dah sampai masa kan? Dah azan dah? 8.34. Azan 8.44 10 minit ni. Baik tadi. Kesucian. Hati ni, hati. Saudara-saudara, hati itu satu hal. Satu lagi, tuan-tuan, yang saya nak sebutkan tentang kita ni lah, ya. Kita ni, tuan-tuan, ya, entah macam mana dalam masyarakat kita. Saya pun tak tahulah macam mana jadi begitu, tuan-tuan, ya. Kita kurang betul menakul. Menakul maknanya merenungkan, melakukan sesuatu untuk menghidupkan dalam kita. Apa dia? Kasih sayang. Tuan-tuan, ya, untuk kita cerita tentang ukhuwah Islamiah ni, kasih sayang. Tidak sempurna iman seseorang kalau tidak mengasihi kawan-kawannya lebih daripada mengasihi dirinya sendiri. Tak sempurna iman. Kalau saya tak sayang dengan terus, tuan-tuan, saya tak sayang dia lebih daripada saya menyayangi diri saya. Saya sayang dia lebih daripada saya menyayangi diri saya. Barulah iman sempurna. Saudara, kita boleh syarah 2 jam, tuan-tuan. Hadis mengatakan tidak sempurna iman seseorang itu seandainya dia tidak mengasihi kawannya lebih mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu perkataan kasih, saudara. Kenapa, tuan-tuan, kenapa masalah besar timbul, kecil besar ke sedang ke, timbul dalam masyarakat, timbul di kalangan tuan-tuan, timbul di kalangan pentadbir, timbul di kalangan ahli jemaah. Kenapa timbul masalah ini? Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, ya. Timbul masalah ini ialah kerana kita tidak ada kasih sayang. Itu kasih sayang yang berpunca daripada sayangnya Allah kepada kita. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran, tuan-tuan, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ayat Quran. Tuan-tuan, ayat Quran ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanam dalam hati mereka kasih sayang di antara mereka. Kasih sayang. Saya ulang balik. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, iman dan amal saleh. Nak mentadbir surau ni iman amal saleh. Nak jadi pengurusi iman amal saleh. Nak jadi setiausaha iman dan amal saleh. Nak jadi pengikut iman dan amal saleh. Maka kelak Allah Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang di antara mereka. Kasih sayang. Sayaj'alur rahmanu wudda. Kasih sayang di antara mereka. Saudara, perempuan tentang kasih sayang ni, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man la yarham la yurham, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa tidak menyayangi, suami tak sayang isteri, Allah tidak menyayangi suami itu. Tuan-tuan, siapa yang tidak menyayangi jirannya, Allah tidak menyayangi dia. Siapa tidak menyayangi anak-anak tahfiz ini, Allah tidak menyayangi mereka. Halah, tuan-tuan. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayanglah surau ni. Kita kena sayang, perempuan. Malam ni malam yang ke-12 ke? Muharram. Berapa? 13 malam ni, tuan-tuan, ya. Mari kita tanamkan, mula kita bibit-bibit tanamkan sayang kepada surau ni. Kita sayang surau, barulah
tuan-tuan menyayangi surau, barulah tuan-tuan disayangi oleh Allah. Okey. Satu hadis lagi tuan-tuan dan puan, ya. Innama yarhamullah bin ibadihi rahmah. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Allah tidak sayang kepada suami-suami yang tak sayang isteri. Nanti saya sebut macam mana sayang isteri. Allah tidak akan menyayangi anak-anak yang derhaka kepada mak dan ayah, yang derhaka tidak menyayangi ibu dan ayah. Allah tak sayang, tak ada dalam buku Allah. Tak ada dalam buku Allah. Apa guna hidup tuan-tuan kalau Allah tak sayang kita? Tuan-tuan beritahu saya, what's the point of you living, continuously living in this planet of earth, if God doesn't like us, God doesn't love us? Macam mana? Apa guna saya hidup tuan-tuan? Apa guna saya hidup? 79 tahun umur saya, kalau Allah tak sayang saya. 79 tahun kalau Allah tak redha dengan saya. 79 tahun kalau mata saya tuan-tuan tidak diredha oleh Allah, tak buka mata saya untuk pandang Al-Quran, tak buka mata saya untuk pandang manusia-manusia baik, tidak dengan husnuzan. Panjang cerita ni tuan-tuan ni. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan ni, dah 8.44 dah, 8.40. Sampai masa ya, bagi tahu je 4 minit lagi. 4 minit lagi. Saya pun tak nak panjang-panjang sangat. Saya berhenti pukul 9. Saya boleh berhenti pukul 9. Lebih-lebih pukul 9. Tadi saya mula pukul 8 5 minit begitulah. Jadi 9 5 minit. Saya bagi 1 jam aja. Insya-Allah. Mana ada minum-minum sikit ke apa? Kata karipap ke apa-apa ke? Ada. Tuan-tuan dan puan, tersilat dia. Seronok tuan-tuan kalau kita cerita benda-benda macam ni tuan. Tuan-tuan ya, kalau kita cerita agama ni, cerita surau ni, tak tahulah, minta maaf, saya minta maaf lah. Pasal saya dididik sejak umur 6 tahun pergi masjid, pergi surau ya. Jadi pada saya tak ada cerita yang lebih indah melainkan cerita surau dan masjid. Betul tak? Serius. Tuan-tuan ceritalah saya, tuan-tuan pergi ke Kanada, ceritalah saya, tuan-tuan memancing ikan, dapat ikan, tuan-tuan dapat ikan, tuan-tuan dapat ikan tuna, tak pernah ada tuna tuan-tuan dapat ikan tuna 27 kilo. Tak menagih saya tak menagih lah tuan-tuan. Betul saya tak menagih. 27 kilo dapat ikan tuna, anda ambil gambar keliling tuan-tuan, masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok, okey. Tapi kalau ikan tuna dapat, tapi kasih Allah dia tak dapat. Ikan tuna dia dapat, redha Allah dia tak dapat. Ikan tuna dia dapat, syurga Allah dia tak dapat. Dia pergi mancing, dia tak semayang. Dia pergi mancing, dia tak semayang. Ramai yang macam-macam kat tasik-tasik, tak semayang tuan-tuan. Minta maaf saya sebut. Tak percaya tuan-tuan pergilah awal, tuan semayang kat situ. Siapa yang semayang? Ada. Inilah jadi manusia. Tinggal semayang semudah-mudahnya. Tuan-tuan, pagi yang 4 orang tadi, masa hujan tadi, 4 orang datang. Balik, anak tak bangun lagi tuan-tuan. Syuruk dah sampai, anak tak bangun. Tuan-tuan tak rasa apa pun. Anak yang tak bangun, syuruk dah berlaku, tak rasa apa pun. Bapa balik tengok anak tak sembahyang, tak rasa apa pun. Itulah hati yang mati. Orang ini tuan-tuan, orang ini tidak membantu untuk melahirkan satu harmoni dalam masyarakat, sebab dia tidak berharmoni dengan Allah penciptanya. Allah Tuhan, InsyaAllah saya seronoklah tuan-tuan ni. Tuan-tuan bayangkan dia, saya bercakap ni kadang-kadang minta-minta, ada masanya, terutamanya hari Minggu ya, kuliah subuh, minta maaf saya sebut aja ni, ini berlaku minggu lepas ni. Habis kuliah subuh, kuliah duha. Kuliah duha kat saya mana tuan-tuan? Dekat Taman Tasik Tambahan Ampang. Pernah dengar Tasik Tambahan Ampang? Tak ada? Oh, tahu Seksyen 33 je lah. Orang Islam ni kena menjelajah seluruh alam. Dia tahu Seksyen 33 je. Selayang. Okey, lain dah. Pagi saya kuliah subuh, pukul 9.30
saya ada Kuala Doha. Tuan-tuan, petang ada satu lagi program pukul 2.30. Malam ada Kuala Maghrib, umur 79 tahun. Persoalannya tuan-tuan, saya minta nak share ke tuan-tuan, mana saya dapat kekuatan tu? Saya tak minum tuan-tuan, saya tak minum pun. Kalau saya bersyarah 3 jam saya tak minum tuan-tuan. Mana dapat kekuatan? Kekuatannya ialah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Badan saya cuba dekatkan dengan Allah. Kan? Mata, telinga saya, seluruh organ saya ni saya dekatkan kepada Allah. Lidah saya ni saya dekatkan kepada Allah. Otak saya, otak manusia ni tuan-tuan, ada bilion-bilion namanya synapse. Kalau ada nurse, doktor kat sini, dia faham apa yang dia cakap ni. Synapse ni tuan-tuan gabungan neuron-neuron dalam otak. Bilion. Synapse ni tuan-tuan, otak-otak kecil ni tuan-tuan ambil jadikan benang. Otak manusia ni, otak Fairul super, otak saya super, otak Haji Ismail super otak tuan-tuan nampak ni. Otak kita ni, kita punya rambut yang namanya vein, yang namanya urat-urat ni sambung. Tuan-tuan nak tahu ya, sambungan benang yang halus tu bawa naik kapal terbang Airbus 320. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan 3 kali pusing Kuala Lumpur ke London, bawa benda tu 3 kali pusing tu, tak habis lagi benang tu tuan, benang otak saya tu. La haula wala quwwata illa billah. Itulah namanya synapse, neuron. Apa gunanya otak yang begitu tu? Tak hebatnya otak itu untuk bergaduh, untuk mencari kesalahan orang, untuk menjatuhkan nama orang. Saudara, otak ini digunakan untuk saya mentaati perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Otak ini saya mesti gunakan untuk saya mengabdikan diri kepada Allah, supaya Allah terima saya, persilakan saya hadir di pintu syurga nanti. Sebab itu tuan-tuan ya, itu otak. Lebih daripada otak tuan-tuan, tadi saya kata hati. Hati Hasan ni penyakit, banyak penyakit pada hati Hasan ni. Hati Hasan punya tugas ialah mengubati penyakit-penyakit hati. Dalam Al-Quran disebut tentang penyakit hati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit. Ini penyakit ni. Apa penyakit hati saya tuan-tuan? Dengki, khianat, cemburu, tak tengok orang senang, suka bergaduh, tak tegur mak mentua, tak tegur bapa mentua, tak tegur jiran. Ni hati ni. Di mana nak dibersihkan tuan-tuan? Saya tak tahu jawapan. Saya tahu jawapannya. Datanglah ke surau Al-Firdaus. Subuh di sini, yang nak pencet. Zuhur di sini, asar di sini, maghrib di sini, isyak di sini, subuh di sini. 40 hari tuan-tuan buat. InsyaAllah sebahagian daripada masalah penyakit hati itu akan dihuraikan oleh Allah. Tuan-tuan buat. Tuan-tuan, 40 hari datang sini, 40 hari. Subuh kat sini. Bawa isteri, bawa anak. 40 hari. Maka sebab itu tuan-tuan, saya nak buat conclusion. Tak payah Hasan. Tak payah Hasan. Tuan Navy kita tak nak Hasan. Tak payah. Terus je. Terus je. Terus. Macam mana? Terus. Puan, terus ke apa? Terus. Okey. Sikit je lagi. Untuk itu tuan-tuan, saya cerita semua tadi. Yang pastinya puan-puan akan mati. Saya akan mati. Virus ni jauh lebih muda daripada saya.
Dia tidak ada 50 lagi umur dia. 49, saya dah tahu dah. Tengok muka tu saya dah boleh agak dah. 49 umurnya. Saya 79. Saya 30 tahun lebih tua daripada dia. Saya tak tahu siapa mati dulu, tapi firasat saya katakan dia mati dulu. Kita akan mati, tuan-tuan ya. Ingatlah perempuan, ingatlah, you are going to die. You all are going to die. Now, if you say that you are dying next week, tuan-tuan bersedia ke nak jumpa Allah? Saya nak tahu, tuan-tuan bersedia ke nak jumpa Allah? Apa persediaannya? Ilmu akidah dah bersedia ke belum? Ilmu syariat dah sedia ke belum? Ilmu akhlak dah bersedia ke belum? Khidmat dengan mak dah bersedia ke belum? Khidmat dengan ayah dah bersedia ke belum? Khidmat dengan isteri dah bersedia ke belum? Khidmat dengan suami sudah bersedia ke belum? Ilmu dah bersedia ke belum? Kesalahan-kesalahan dengan jiran, dosa-dosa dengan jiran sudah diharmonikan ke belum? Dosa dengan teman-teman dikasih sudah diharmonikan ke belum? Sembahyang yang tinggal qada tak diqada-qada sudah diqada ke belum? Qada sembahyang ni wajib, tuan-tuan. Tuan-tuan yang tinggal puasa, tuan-tuan ya, dah berapa dah? Dekat 7 tahun tak ada qada-qada. 1 tahun tinggal 7 hari. 7 tahun 49 lagi tak qada-qada. Macam mana nak mati? Bagi tahu saya, macam mana nak mati? Jadi sebab itu surau ini sangat penting. This is the place in which you acquire knowledge. This is the place in which you work together to glorify Allah. This is the place of which you depart from here to go into Jannah. Saya cakap orang putih sikit lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya haraplah saya balik, tuan-tuan tinggal kat sini. Saya nak dengar sesuatu yang baik 2 minggu akan datang. Bukan 4 orang masa hujan, bukan 10 orang. Setiap kali dengan muslimat sekali macam ni ramainya. Terus untuk surau yang kecil ini, saya rasa kehadiran malam ni antara yang terbaik yang pernah saya saksikan seluruh Malaysia. Betul, perempuan malam ni antara yang terbaik ni. Kekalkanlah, tuan-tuan, kekalkanlah. Tuan-tuan akan mati. Macam mana tuan-tuan nak jawab 6 soalan kubur? Soalan yang pertama, Marabuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Classroomnya bukan universiti. Universiti tak ajar, tuan-tuan. Ada universiti ajar Allahu Rabbi. Jawapannya Allahu Rabbi. Perempuan masuk universiti, ada itu ajar. Saya sampai master, PhD, tuan-tuan, PhD. Tak ada, dia tak ajar. Jawapan Marabuka, jawapannya Allahu Rabbi. Allah itu Tuhanku. Di mana? Di mana universitinya? Nama universiti ni lah Universiti Surau Al-Firdaus. Itu universiti dia. Betul. Inilah universiti dia. Soalan yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Universiti tak ajar, tuan-tuan, tak ajar universiti. Yang ajar ialah Surau Al-Firdaus. Wama imamuka, soalan yang ketiga, wama imamuka, siapa imam kamu? Tadi imam siapa nama imam tadi? Hanzalah. Masya Allah. Hanzalah punya cerita dia, tuan, nangis tuan kalau dengar cerita Hanzalah. Bukan Hanzalah ini ni. Tuan tahu Hanzalah ni salah satu cerita dia baru kahwin. Malam pertama dia dengan isterinya, pukul 3 pagi dengar seruan jihad, 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 jihad. Hanzalah bangun daripada tidur, tuan-tuan, terus pakai baju, terus menghadap isterinya dekat pintu. Aku malam pertama baru menggauli engkau. Jangan harap aku nak keluar dengan seruan jihad. Jangan kau tunggu aku di muka pintu ni. Mungkin aku tak balik-balik. Gugur Hanzalah, tuan-tuan, gugur Hanzalah yang tak sempat mandi wajib. Tuan-tuan nak tahu bila gugur tu diceritakan,
Sahabat-sahabat nampak Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Malaikat mandikan dia. Mana Hanzalah tadi? Mana Hanzalah? Cuba bayangkan tuan-tuan. Itulah Hanzalah. Ada satu lagi cerita Hanzalah yang tak bayar zakat. Itu lain. Itu saya tak mau cerita lah malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan kepada tuan-tuan, saya nak tinggalkan. Begini, saya nak jemput tuan-tuan. Puan-puan, ketua muslimat dia. Nanti selepas Isyak, lepas ba'diyah Isyak, saya nak jumpa muslimat dekat tempat muslimat tu. Boleh 5 minit? Boleh pas saya nak jumpa 5 minit? Jumpa 5 minit, saya nak cerita namanya wanita yang dirindui syurga. 5 minit je. Saya pergi kat sana nanti. Boleh? Atau lapor benar dah? 5 minit je, lepas Isyak saya pergi sana. Saya pergi sana. Tak payah mikrofon, tak payah kursi, tak payah apa. Saya duduk kat situ. Okey. Saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan. Menjemput, melawat 1 hari ke 2 hari. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah, Kampung Lebu, Bentong Pahang Darul Makmur. Daripada rumah saya di Taman Tun 57 minit. 57 minit. Daripada Tol Gombak kat UIA tu. Daripada Tol Gombak dalam 49 minit. Sampailah tempat namanya kompleks tu. Saya bawa balik pada Bentong tadi. Balik tu kemari ni. Apa dah dekat sana? Dekat sana puan-puan, tuan-tuan akan tengok 7 ekar, tanah 7 ekar. Tanah tu milik Majlis Agama Islam Pahang, tanah wakaf. Kami Yayasan Husnul Khatimah, yayasan yang saya pimpin, saya bukan orang Pahang, saya orang Selangor. Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin diminta untuk membangunkan, untuk menguruskan dan untuk mengisi 7 program. 1 program jangka panjang, 6 program jangka pendek. Dan siap 11 dan 12 hari bulan Julai ni program yang pertama dimulakan. Baru siap. Masjid ni punya besar tuan-tuan, masjid ni boleh menampung 1000 orang. Tuan-tuan tengoklah, 1000 orang tuan-tuan. Masjid ni siap dah. Kemudian tu ada chalet asrama apa boleh chalet 1 bilik 3 orang. Boleh memuatkan ada 3 blok 110 orang. Chalet. Ada namanya kafe, rumah masak kafe. Rumah masak di tuan-tuan dan puan boleh memuatkan sekali duduk 350 orang. Besar tuan-tuan. Dan ada studio villa, 26 studio villa dah siap. Studio villa ni tuan-tuan, orang yang duduk mengaji lama. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin dengan keinginan, kemauan mereka mati di tempat itu. Itu mereka kena duduk studio villa namanya. Studio villa 2 bilik. 1 bilik tamu, 1 bilik tidur, modern kitchen, modern toilets. Studio villa, cantik studio villa. Ada studio villa contoh daripada 26 yang dah siap tu, ada 1 contoh yang boleh dilihat. Tuan-tuan, saya nak jemput tuan-tuan datang. Pergi tengok. Tuan tengok. Macam mana? Bayaran kemudian lah, itu kita cerita kemudian. Yang penting kemahuan nak pergi. Bayaran lah tuan-tuan. Apa ialah bukan kata bayaran tak penting, tapi kemahuan. Tak kisah atas nama Allah. Tuan-tuan sekali-sekali anak kita tuan-tuan, anak tuan-tuan balik, bawa tuan-tuan makan, pergi satu tempat tuan-tuan yang hebat sikit tempat tu, 6 orang makan, dia bayar RM180. Tak kata apa pun. Betul tak? Itu RM180 itu yang restoran biasa. Kalau fine dining, dia boleh janjikan bayar RM400-500. Saudara, ini untuk mendekatkan diri kepada pintu syurga. Tuan-tuan, ada 4 jenis khusus. Satu ialah namanya lawatan. Tuan-tuan, kami akan sambut tuan-tuan. Kami akan sambut 1 hari ke 2 hari. Saya minta muslimat dengan muslimin atur lah. Atur. Saya bagi tarikh kena saya sebab bulan Julai, bulan Ogos semua penuh dah. Kebanyakan memilih Jumaat, Sabtu, Ahad, penuh dah. Yang ada bulan September, Oktober. September pun hampir penuh. Yang ada bulan Oktober. Jadi saya bagi tarikh
Tarikh kena saya bagi, sebab saya yang tahu di mana lapang, di mana tak lapang, mana kosong, mana tak kosong kan. Saya bagi satu tarikh pada muslimat nanti, usahakan. Kalau yang dapat awal bulan September lah. Kalau kebetulan Ogos lah. Apa nak buat kat situ? Tuan-tuan, yang pertama sekali, insya-Allah tuan-tuan akan tengok orang-orang yang mengikuti program jangka panjang. Ada duduk situ 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Akan mula orang duduk jangka panjang ni akan mula bulan 9 tahun lepas tahun ini, insya-Allah. Satu lagi tuan-tuan, ada program, 3 program jangka pendek. Pertama, program ni namanya Keluargaku Penghuni Syurga. Saya nak minta tuan-tuan datanglah, ikutlah program ni. Nama programnya Keluargaku Penghuni Syurga. Siapa yang mesti datang? Ayah, mak dan semua anak-anak. Siapa ada anak kecil, bawa dekat sana ada nursery. Tuan-tuan, kita jaga anak-anak di nursery. Mak bapak ikut kursus dengan aman selama 3 hari 2 malam. Nama programnya Keluargaku Penghuni Syurga. Tuan-tuan, kita kena tune kepala anak kita. Kita kena tune kepala suami kita. Kita kena tune kepala isteri kita. Tiga-tiga tiunkan untuk menjadi ahli syurga, fikir syurga, fikir syurga, fikir syurga, fikir syurga. Baru ada kekuatan untuk melangkah daripada 4 orang sudah menjadi 40 orang besok di surau ini, insya-Allah. Okey, nombor 2. Khusus nombor 2 tajuknya Anakku Ahli Syurga. Cuti sekolah. Cuti sekolah. Nama programnya Anakku Ahli Syurga. Anak sekolah rendah daripada 7 tahun. Tuan-tuan hantar 7 tahun. 4 hari 3 malam tuan-tuan hantar, tinggalkan hari yang keempat tuan-tuan ambil. Kita proses anak ni daripada awal-awal lagi tuan-tuan. Kita letakkan batu asas agama, batu asas keimanan kepada anak-anak ni. Kita hendak anak ni tuan-tuan taat Allah, taat Rasul, taat mak, taat ayah, anak yang saleh. Tuan-tuan, kita hendakkan bibit-bibit saleh-salehah tu ada pada anak kita. Tuan-tuan serahkan kepada kami. Tuan-tuan, tadi ada teman tadi saya nak masuk tadi, dia kata anak dia ikut sama camp. Tuan-tuan, Hasan Ali sama camp. Mana teman tadi? Anak dia dah ikut sama camp. Tu ada. Anak dia dah ikut sama camp. Anak dia berjaya, tuan-tuan. Anaknya ikut tu mungkin sekolah rendah dulu. Sekarang anak tu dah umur dekat 40 tahun ya. 30 lebih. Dekat 40 lah kot. Anak dia berapa orang dia sekarang ni? Ha? Tak, anak tu tak ada anak. Anak tu tak ada anak. Belum ada. Okey. Tapi tak kisahlah. Jadi maknanya dia dah ikut program-program tu, tuan. Okay. Program yang ketiga, ni tuan-tuan dengar ni. Program yang ketiga untuk anak-anak remaja 18 sampai 30 tahun. 18 sampai 30 tahun. Programnya 10 hari 9 malam. 10 hari 9 malam. Lama tuan-tuan, kita dengan dia lama. Kita nangis dengan dia bersama, kita ketawa dengan dia bersama, kita dakap dengan dia bersama tuan-tuan. Kita main bersama, main pun syurga. Ada kayak tuan-tuan, syurga. Tuan-tuan, kita pergi keraup, dari situ keraup dalam 30 minit kita berkayak. 2 hari kita berkayak. Tapi kayak aja, sekali dia kayak tu, sekali dia kayak tu, syurga. Ceritanya syurga aja. Anak-anak ni 10 hari 9 malam, tuan-tuan hantar dia umur 18 ke 30 tahun. Siapa anak ni? Yang tak nak semayang, hantar dia. Yang tak nak pergi surau, dia tak masuk ke bulan 4 orang tu kan. Yang derhaka kepada mak, Allah, mak pagi-pagi dah nangis pasal perkataan anak-anak, pasal perbuatan anak-anak. Yang tuan-tuan saya selalu sebut ni. Ada satu orang kawan saya baru meninggal. Kawan betul tuan-tuan. Dia orang besar dalam custom. Dia meninggal, kita doakan dia. Kawan saya dia doakan. Apa dia kata kat saya tuan-tuan ni? Dia kata kat saya, anak dia ada 3 orang. Anak dia, Ustaz, anak dia bagi tahu dia, ayah, if you want to talk to me, if you want to communicate with me, I can talk any other subject with you, but do not talk religion with me. Tuan-tuan, anak dia kata apa tuan-tuan? Bapak boleh cerita apa saja dengan saya, asalkan bapak jangan cerita agama dengan saya. Tuan-tuan, you bayang tuan-tuan. You bayang anak kita tuan-tuan. Bapak boleh cerita apa saja, saya boleh layan bapak. Tapi kalau bapak cerita agama, bapak pergi cari bapak, saya pergi cari saya. Bayang tuan-tuan. Inilah anak kita. Real tuan-tuan, saya cerita dia real ni. Ada tak anak-anak tu di Kemuning Utara ni? Ada. Ada tak anak yang derhaka siang malam kepada mak dan ayah? Ada. Ada tak anak-anak tak tahu, tak kenal masjid? Ada. Ada tak anak yang kaki separuh dada? Ada. Tuan-tuan, satu lagi, anak 18 sampai 30 tahun ni
yang sudah terjerumus, terlanjur hantar ke tempat saya. Mak bapak dah disown them, family disown them, masyarakat tak mau pandang dia dah, terlanjur, hantar ke tempat saya. 10 hari 9 malam kita proses. Hari yang ke-11 kita pulangkan kepada tuan-tuan anak ini. Tuan-tuan surprise anak ini terpulang. Anak ini tak pernah tuan-tuan. Hari yang ke-11 dia balik, dia berdiri pukul sekarang subuh 5.44. 5.54 kan subuh. Anak ni tuan-tuan, hari yang ke-11 dia balik ke rumah. Lagi 10 minit sebelum azan, dia dah duduk kat pintu tuan-tuan. Pegang kunci kereta dah. Ayah, jom ya. Jom mama, jom. Ayah, jom. Mama, jom. Den, adik dia. Den, jom. Anak yang tak pernah ke masjid, anak yang tak minat agama, mula terjagakan mak bapak untuk bersama-sama rukuk dan sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, inilah yang kita sedang lakukan, tuan-tuan. Di mana tempatnya? Kompleks Anjung Suratimah. Di mana? Kampung Lebu, Bentong, Pahang, Darul Mamuk. Tuan-tuan pergi bawa keluarga, atau dia ada dua. Satu, tuan-tuan pergi dengan keluarga, pergi hanya melawat sekitar sejam 2 jam. Lepas tu boleh makan di Lemang Toki. Tahu Lemang Toki? Pernah dengar Lemang Toki? Tak ada. Lemang Tok apa kat sini ni? Okey, makan Lemang Toki. Okey, lalu datang situ, sama ada tuan-tuan family atau yang cantiknya sama ada by surau atau mengikut masjid atau persatuan muslimat atau persatuan wanita atau KPI, macam-macam lah tuan-tuan. InsyaAllah kita suka cita menerima kehadiran tuan-tuan puan ke tempat kami, insyaAllah. Jadi saya nak jumpa muslimat. Sebelum tu tuan-tuan puan, tadi saya kata tuan-tuan, kita mendirikan kompleks Anjung Suratimah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan, sehingga ini semua sumber dana semua daripada teman-teman orang kampung, orang miskin satu Malaysia ni. Saya pusing 3 tahun setengah. 3 tahun setengah tuan-tuan, pusing tuan-tuan, single handed, pusing satu Malaysia. Dalam 3 tahun setengah kita kumpul 5 juta ringgit, tuan. 5 juta ringgit daripada poket-poket orang miskin, daripada poket orang felda, daripada poket nelayan, daripada poket petani, kos daripada poket orang-orang Petaling Jaya, orang Taman Tun dan sebagainya. Itulah dia tuan-tuan yang kita dapat. Dan tuan-tuan, saya bawa 3 buku. Saya dah tulis 40 buku tuan-tuan. Saya dah tulis 40 buku. Perempuan saya dah tulis 40 buku, perempuan ni. Buku saya kebanyakan tentang keluarga, kebanyakan tentang macam mana kita nak menjadi insan syurga, kebanyakan macam mana kita nak mengelak menjadi manusia neraka. Itulah buku. Buku ini, buku yang terakhir saya tulis ni, tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Puan-puan, buku ni tajuk dia Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ni, puan-puan. Bacalah siapa dia Ketua Bidadari Syurga. Apa amalan-amalan dia, apa amalan pagi, petang dan malam, apa amalan di luar rumah, dalam rumah, apa amalan dengan suami, dengan anak-anak, apa amalan zikirnya, apa amalan Qurannya. Dan di hujung ni saya berikan 27 cara macam mana nak menjadi Ketua Bidadari Syurga. Perempuan bukan Bidadari Syurga, itu rendah. Perempuan adalah Ketua Bidadari Syurga. Perempuan masuk syurga, bidadari yang ada kat syurga tu tunduk kepada perempuan, sebab perempuan adalah Ketua Bidadari Syurga. Buku yang kedua ialah namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan bacalah buku ni. Kita selalu mengaminkan. Tadi pun Allahumma ighfir lana bi husnul khatimah, amin. Wala tahtim alaina bi husnul khatimah. Itu imam kan yang sebut amin, amin, amin. Apa dia yang kita aminkan? Inilah konten ni tuan-tuan. Dalam kepala mesti ada husnul khatimah, dalam hati mesti ada husnul khatimah, kaki, badan dan tangan kena ada husnul khatimah. Impian kita untuk menjadi manusia yang mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati kalimat akhirnya la ilaha illallah, Allah akan kurniakan syurga kepada mereka. Inilah tuan-tuan, bacalah buku ni. Saya tulis buku ni. Dan buku yang akhir, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya hendak tuan-tuan perempuan baca, anak-anak mesti baca. Tuan-tuan ada 10 bab buku ni. Bab 3 buku ni, bab 3 daripada 10 bab, tajuk bab 3 ni anak durhaka. Tajuk bab 3 ni anak durhaka. Tuan-tuan bacakan selepas isyak. Selepas isyak sebelum tidur baca 2 potong hadis. Lepas tu baca bab 3 2 line.
2 live ambil masa 2 minit setengah. Lepas tu baru tidur. Ulang sampai 40 hari. Hari ke-41 tuan-tuan, macam ulama-ulama tersebut, akan datang satu cahaya kebenaran dalam rumah kita. Cahaya hidayah akan sampai ke rumah kita. Inilah yang kita nak buat tuan-tuan. Kita nak selamatkan anak, selamatkan mak, selamatkan ayah, jadi insan-insan yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi tuan-tuan ya, tuan-tuan keluar nanti dapatkan ni. Ini komplek Anjur Khutbah. Tuan-tuan dapatkan. Kita ada Abdullah namanya. Kat mana meja dekat luar ke? Kat Abdullah. Saya punya pembantu nama Abdullah. Dia orang Pakistan. Dia cakap Melayu boleh sikit je. Cakap orang putih dia. Tuan-tuan nampak dia. Tuan-tuan dapatkan. Ini dapatkan. Namanya komplek Anjur Khatimah tuan-tuan ya. Brosur ni ada 3 live. Live putih ni saya punya surat kepada tuan-tuan. Baca kat rumah. Habis live putih ni pergi pada live kuning. Live kuning ni ialah kita mewakafkan 10 nama. 10 nama diwakafkan, terutama mak bapak, datuk nenek yang berada di alam barzah. Kemungkinan mereka sedang terseksa di alam barzah. Selamatkan mereka tuan-tuan. Selamatkan mak dan ayah. Selamatkan datuk dan nenek. Sebagai cucu kita selamatkan datuk. Sebagai anak kita selamatkan mak dan ayah yang sedang terseksa di alam barzah. Macam mana nak selamatkan dia? Tuan-tuan, tuan-tuan wakafkan dengan satu nilai RM wakaf, dengan niatnya bahawa pahala wakaf itu diberikan kepada mereka 10 nama yang dinamakan di sini. Kita ambillah ni tuan, kita ambilkan ni, bincang-bincanglah macam mana caranya kita nak buat insya-Allah. Kemudian akhirnya tuan-tuan insya-Allah jangan lupa perempuan, saya nak jumpa perempuan selepas isyak nanti dalam 5 minit 6 minit begitu, nak cerita mengenai wanita yang dirindui syurga. Cukup setakat itu tuan-tuan. Terima kasih kepada Encik Fairuz yang telah mengikuti program saya. Dia pergi ke Selayang Indah 2 malam yang lepas, bercerita lagi dengan saya dan menentukan saya hadir. Hari ini saja dia dah 3 kali tembak mesej kat saya, berapa nombor saya, nak sediakan kenderaan, nak sediakan tempat, macam-macam tuan-tuan. Inilah orang yang kita nak. Orang yang hati mereka, jiwa mereka seronok untuk memberikan Islam, pahaman Islam kepada teman-teman yang diam di kawasan ini insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam saya 9:99 minit. Saya dah terlebih dalam 5 minit lah tuan-tuan. Minta maaf lah daripada apa yang saya jangkakan. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Dr. Hassan bin Ali. InsyaAllah semoga kita mendapat sedikit berkatan, info, macam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, pengerusi Yayasan Husnul Khatimah. Saya nak menjemput tuan-tuan dan perempuan di mana juga tuan-tuan berada, sama ada berkumpulan, sama ada bersama persatuan, sama ada bersama NGO, sama ada keluarga besar. Tuan-tuan datang ke tempat kami. Di mana tempat kami? Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Kapal Lebu, Bentong Pahang Darul Makmur. Daripada Kuala Lumpur sekitar dalam 50 minit, dari segi Tol Gombak, daripada Tol Gombak sekitar dalam 45 minit atau 40 minit begitu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan apa yang saya nak minta tuan-tuan datang untuk menyaksikan pertama sekali bangunan yang telah siap. Akan bermula beroperasi pada Julai akan datang. Bangunan di atas tanah 7 ekar. Tanah milik Majlis Agama Islam Pahang yang kami diminta sebagai mutawali namanya membangunkan, menguruskan dan mengisi 7 jenis program. 6 program jangka pendek, 1 program jangka panjang. Semua program tuan-tuan dan perempuan membawa manusia memikirkan, melakukan sesuatu ibadah untuk mengakhiri hayat dalam husnul khatimah. Mengakhiri hayat dengan kalimat la ilaha illallah dalam husnul khatimah. Satu hadis menyebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengakhirkan hayat dalam kalimah la ilaha illallah, Allah kurniakan syurga kepada mereka. Jadi, kami nak jemput tuan-tuan datang. Datanglah bersama ahli keluarga yang agak ramai sikit. Datanglah bersama persatuan. Datanglah bersama dengan anggota-anggota tuan-tuan dan perempuan daripada jabatan swasta, kerajaan dan sebagainya. Datang tuan-tuan dan perempuan insya-Allah. Ada 2 program. Satu program 1 hari, satu program 2 hari. Satu program 1 hari, satu program 2 hari. Program itu menggabungkan tuan-tuan melihat insya-Allah apa yang kita sediakan di Kompleks Anjur Khatimah, melihat dalamnya, melihat luarnya dan mendapatkan satu taklimat khas mengenai Kompleks Anjur Khatimah yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai pengurusinya, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali.
Selepas itu tuan-tuan selepas membawa tuan-tuan melawat, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita melakukan amal ibadah di Balai Islam atau masjid ni tuan-tuan, yang boleh menempatkan antara 800 ke 1000 orang insya-Allah. Zuhurnya bersama, asarnya bersama. Tuan-tuan lepas zuhur kita berwirid bersama, kita berzikir bersama, kita bermunajat bersama, kita menangis bersama insya-Allah tuan-tuan dengan doa yang dibacakan yang akan menyentuh hati dan jiwa-jiwa teman-teman yang hadir bersama untuk melawat di tempat itu. Kemudian kita akan bawa tuan-tuan dan puan insya-Allah ke mana kita melawat? Kita akan melawat tempat gajah, pemeliharaan gajah. Kita bawa tempat pemeliharaan rusa-rusa tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah kita akan buat tuan-tuan tengok kalau ada masa ke nanti nampak penjara Bentong untuk melihat hasil tangan banduan-banduan dalam bentuk pelbagai tenunannya, sulamannya, dalam bentuk untuk menyediakan makanan-makanan sejuk bekunya dan furniture-furniturnya, perabot-perabot yang disediakan, yang dilakukan, yang dibuatkan oleh banduan-banduan tersebut. Dan kita boleh tuan-tuan dan puan insya-Allah makan tengah hari tuan-tuan. Makan tengah hari tempat-tempat terpilih yang kita pilih untuk menentukan tuan-tuan berselera untuk menikmati makan tengah hari di sana. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah datanglah, hubungi kami. Tuan-tuan di skrin dapat nombor-nombor telefon untuk menghubungi kami. Hubungi sekarang tuan-tuan dan puan untuk tuan-tuan organize. Sama ada keluarga yang besar, sama ada persatuan, sama ada NGO, sama ada jabatan-jabatan kerajaan dan swasta, sama ada sekolah, sama ada universiti, apa juga. Tuan-tuan hubungi kami untuk membuat lawatan tersebut. Cukup setakat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bertanyakan kepada saya dan kepada sahabat-sahabat saya di Yayasan Husnul Khatimah, bagaimana nak mendapatkan maklumat mengenai program-program. Pertama, program-program yang kita kendalikan tajuknya Keluargaku Penghuni Syurga, 3 hari 2 malam. Kemudian program namanya Anakku Ahli Syurga, 4 hari 3 malam. Dan yang paling lama sekali ialah program yang namanya Menyuburkan Potensi Remaja Harapan Umat, 10 hari 9 malam. Juga Persatuan Pertubuhan, Persatuan NGO, sekolah, universiti dan sebagainya ingin menanyakan program-program mengenai lawatan untuk menyaksikan sendiri Kompleks Anjur Fatimah di tanah seluas 7 ekar milik Majlis Agama Islam Pahang. Tuan-tuan dan puan insya-Allah yang sudah pun siap insya-Allah untuk kita mulakan operasi pada hujung bulan Julai ini. Mereka menanyakan program-program, bolehkah melawat, bolehkah kita menggunakan tempat itu, bolehkah kita mendapatkan maklumat-maklumat lanjut. Untuk itu tuan-tuan dan puan insya-Allah kita sudah menyediakan website khas untuk itu. Kunjungilah yayasanhusnulkhatimah.com, yayasanhusnulkhatimah.com untuk mendapatkan apa dia program-program yang kita kendalikan. Yang kedua, untuk tuan-tuan dan puan berkunjung ke tempat kami, melawat ke tempat kami bersama dengan persatuan, NGO dan berbagai-bagai lagi. Yang ketiga, insya-Allah untuk kami menawarkan program-program. Dan tuan-tuan susun apa juga yang tuan-tuan nak, nama program, berapa orang yang menyertainya, apa matlamatnya, apa juga yang dikendaki hasil daripada program itu, kami boleh kendalikan bagi pihak tuan-tuan dan puan insya-Allah. Apapun tuan-tuan dan puan kami sangat gembira tuan-tuan menghubungi kami. Hubungi kami, layari yayasanhusnulkhatimah.com. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.